Tidak hanya ingin berpeluk tubuh tanpa menjana pendapatan sendiri, seorang wanita tekad membuka perniagaan nasi lemak semurah RM1 sejak 2 tahun lalu di Tanpin Negeri Sembilan. Bagi Nur Atasha Fazal, 32 tahun, dia nekat memulakan perniagaan dinamakan Nasi Lemak Akak Kancil untuk mencari rezeki halal. Pemilik CJ Kemahiran Malaysia SKM Tahap 2 dalam bidang solekan dan terapi kecantikan dari Giat Mara itu berkata, dia memulakan perniagaan itu semasa bapanya Fazal Jaafar, 70 tahun, menjalani rawatan bagi sakit kanser limfoma. Katanya dia sebelum itu menjual kek serta tudung dari rumahnya di Simpang 4 Alor Gajah Melaka, namun mula berfikir untuk mencari duit yang boleh menjana pendapatan harian selepas abahnya semakin pulih sakit kanser. Ujarnya bapanya mula disahkan sakit pada tahun 2021 dan apabila bapanya semakin pulih, mereka 7 beradik bersepakat untuk abah duduk semula di kampung dan dia terfikir idea berniaga yang hasil jualannya dapat setiap hari. Ujar Nur Atasha, akhirnya dia mendapat idea untuk menjual nasi lemak RM1 dengan menggunakan resepi yang diolah dari ibunya Rozita Ramlan, 61 tahun, yang sudah biasa menjual nasi lemak. Katanya lagi, jualan sekitar 50 hingga 200 bungkus sehari. Biasa boleh mencecah ratusan nasi lemak pada hari Jumaat apabila orang ramai mengambil peluang untuk menginfak makanan. Menurutnya, buat masa ini dia amat berharap agar perniagaan nasi lemak RM1 itu terus kekal serta menarik kembali pelanggan setelah memulakan operasi semula kali ini di kios berhampiran Kompleks Arena Tanpin.